Itu pelancar Mega Hyper. Halang cepat. Pergi! Cukup! Tak guna! Satu lagi tembakan! Senapang yang paling maksimum. Baik, mari lakukan. Itu Build Strike. Gunpla yang direka khas berdasarkan pada serangan gandam. Senjata utama sejenis cahaya yang sederhana. Boleh dikatakan output cahayanya berubah-ubah. Dan pelancar Mega Hyper pada tahap maksimum untuk pesaingnya. Tapi dengan output yang tinggi, macam mana senapangnya boleh bertahan dengan kuat? Awak patut tengok pada ini. Ia amat mustahil yang bahagian laras dibina menggunakan bahagian besi untuk mempertingkatkan ketahanan. Dan ada hakikat bahawa perisainya mampu menahan tembakan daripada pelancar Mega Hyper. Melihat pada kerosakan yang terkena selepas tembakan, ia boleh menjadi perisai biasa yang dilapisi dengan kebanyakan papan plastik yang nipis. Ia memerlukan sepenuh kesungguhan untuk membinanya. Awak pasti ke budak itu yang membina gamplanya sendiri? Saya rasa ia takdir. Pembinanya bernama Sei Iori dan dia anak lelaki kepada peserta pertempuran kejohanan dunia Gunpla yang kedua. Awak masih ingat Takeshi Iori, kan? Saya ingat. Namun begitu, kemenangan kita pasti bergoyah sekarang. Hakikatnya pertempuran dah pun bermula. Sebelum awak menjejak kaki ke dalam medan perang. Hei semua, terima kasih banyak. Kirara. 一人じゃない僕らつながってるから明日へと生み出したくなったんだそれぞれの夢の色つないでこの空に鮮やかな虹をかけようこれといった取り柄もない劣等感と歩いて自信だって一人になるとフラッシュバックならシンクロさせてマッシュアップ君とならできそうさ Right now Ready set go 一人じゃないって思えた時から叶えられそうな気がしたんだ変わらないいつもの笑顔のままで君は僕の手掴んで二人なら不可能なんてないさそう思えたのは君がいたから僕にない強さと君が持ってない力を重ねて飛び立つよ黄昏などうしたそばにいるから Don't cry 君はもう一人じゃない Everything's gonna be alright Memang bagus. Awak dapat masuk pusingan ketiga? Saya rasa saya patut ucapkan tahniah pada awak, Reggie. Senang saja. Dengan saya yang mengawal Gunpla, kami boleh kalahkan sesiapa saja. Tak mungkin. Apa? Ada sejarah yang penting tentang Gunpla dan awak masih perlu belajar banyak tentangnya. Sekali awak lemah, seseorang akan datang untuk menjatuhkan awak. Maksud awak akan menjatuhkan saya? Terus menang lagi, okey? Jumpa saya di kejohanan dunia. Kejohanan dunia. Ya, baiklah. Satu lagi alasan untuk menang. Betul tak, Sih? Gunpla idola Kirara.
Saya di sini. Kenapa, Mak? Pelanggan ni mencari gampla yang khusus. Boleh tak kamu tolong dia sekejap? Mak tak berapa tahu sangat. Hai, terima kasih. Oh, maaf. Awak nak mencari gampla yang macam mana, ya? Saya cuba nak mencari kit GM. Jenis bahagian dingin daripada 0080. Oh, baiklah. Dia ada di sebelah sini. Awak cari yang ni? Ya, memang betul. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Awak bermain gampla juga? Ya, saya memang suka sangat GM daripada War in the Pocket. Arahan GM dan arahan GM dari jenis angkasa. GM Sniper tu. Wow. Saya rasa Dragon itu masuk dengan GM Sniper tu pun comel juga. Yang itu kuasa Ria dari Sut Muda Alih. Ya, yang tu. Huh? Awak ada banyak soalan tentang gampla yang awak beli hari tu, ha? Awak nak membinanya sekarang di sini ke? Hei, saya jumpa awak di tempat yang dipanggil sekolah. Awak di sini untuk jumpa Seh? Siapa perempuan yang dengan dia? Nanti dulu. Saya ingat awak dah jumpa Seh. Pelik betul lah. Hei, Seh. Apa? Budak perempuan dalam kedai tadi kawan awak ke? Taklah, awak dah salah anggap. Dia cuma pelanggan saja. Oh, tapi awak nampak macam cuba nak pikat dia aja. Kami cuma bercakap tentang Gundam. Ya ke? Mesti rasa janggal kan? Rasanya seronok sebab saya tak pernah jumpa perempuan yang tahu tentang Gundam sebelum ni. Awak dapat masuk ke kejohanan pertempuran gampla nanti? Ya, saya. Saya dan kawan saya dapat masuk ke pusingan yang ketiga. Awak memang hebat, Seh. Saya biasa saja. Bila pusingan ketiga, saya janji saya akan datang dan sokong awak. Tak apa, awak tak perlu buat macam tu. Saya malu kalau saya kalah nanti. Saya boleh tahu dengan lihat gampla awak yang dipamerkan. Tak dinafikan yang ia memang kuat. Awak pasti takkan kalah nanti, kan? Janganlah cakap macam tu. Hei, Cina. Selamat pagi. Jadi, Cina, awak dah membina gampla yang awak beli hari tu. Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya saya, ya? Kenapa ni? Sebenarnya, tak ada apa. Jangan risau. Okey. Perempuan yang saya bercakap di kedai hari tu? Dia cuma pelanggan biasa kami. Dan kami hanya bercakap tentang gampla. Itu saja. Kenapa awak tanya? Tolonglah, Seh. Ada apa-apa tak kena ke Cina? Awak dah terjatuhkan beg awak. Perempuan tu? Apa? Awak kenal dia ke? Tak, tapi rasanya saya pernah nampak dia di pertempuran gampla. Tapi saya rasa mungkin saya silap. Cik Mihoshi, kenapa awak datang cari saya? Saya tak perlu cari alasan, betul tak? Tak, bukan macam tu. Tapi macam mana awak tahu yang saya berada di Akademi Seho? Sebab saya seorang perempuan, ikut gerak hati. Oh ya, awak seperti orang yang baru. Betul. Nak teh tak? Ya, saya sukakan teh. Terima kasih banyak. Jadi, ada apa lagi? Agak-agaknya, boleh tak kalau saya nak tengok gampla yang awak cipta untuk kejohanan? Ya, sudah tentu. Saya bawa bersama saya.
Ini dia. Ia nampak menarik, Seh. Boleh tak kalau saya nak pegang? Ya, tak ada masalah. Wow, ia bergantung pada serangan. Awak betul-betul tahu tentang Gampla. Menakjubkan. Senapan dan perisainya betul-betul asli. Mesti lama untuk menyiapkannya. Ya, memang beberapa hari. Dan backpack ni, ia boleh bertukar ke? Ya, memang boleh. Tapi, jangan bagi tahu sesiapa yang backpack ni ada gimiknya tersendiri. Ada ke? Apa dia? Beritahu saya. Baiklah. Saya kena pergi menggunakan tandas sekejap. Oh, saya tunggu di sini. Terima kasih. Hei, Huh? itu Gampla Seh kan? Ya, saya punya. Saya minta pinjam kalau saya boleh tengok sekejap. Tapi siapa awak? Kawan dia atau... Maafkan saya. Huh? Saya tak bermaksud... apa? Hei, Cina. Apa yang awak buat di sini? Maafkan saya. Saya tak bermaksud nak buatkan awak keliru tentang kami. Saya cuma beri saya untuk lihat Gampla yang dia bina ni. Jangan risau. Terima kasih banyak, Seh. Saya akan jumpa awak di kedai nanti. Pergi dulu. Baiklah. Terima kasih sekali lagi. Jadi, Cina... Saya faham. Jadi inilah anak muda, ha? Dah nak pergi ke, Cik? Lelaki yang pelik. Awak di sini sebab awak berminat dengan pertempuran Gampla. Betul tak cakap saya? Mengaku sajalah. Tapi... Awak akan lihat pertempuran yang terbaik dari kami. Dan awak akan masuk percuma. Ya, tapi bukan itu. Rayakan wilayah, pusingan ketiga. Perlawanan pertama, pemenang Tatsuya Yuki. Zaku milik Yuki semakin hebat lagi. Dia memang sesuatu. Gampla dia sememangnya cukup sempurna juga. Gampla kita lebih kuat dari dia dan kita akan buktikan di kejohanan. Saya tak sabar nak tengok awak buktikan. Tapi, awak kena tumpukan perhatian pada pusingan ketiga dulu. Sebab pihak lawan awak seterusnya dah menang 2 pusingan pertama secara umumnya. Awak berdua kena lebih berhati-hati. Secara umum, Ia tak akan berlaku pada kami. Perhatian, perlawanan ketujuh akan bermula. Baiklah, mari kita ke sana segera. baiklah. Kita sampai tepat pada masanya. Pertempuran baru nak bermula. Seh. 1, 2, Kirara! Hai semua. Sayalah idola anda. Kirara. Apa benda tu? Kenapa pula awak nak tanya pada saya? Perempuan tu. Kirara! Peminat? Saya dah tahu sebenarnya dia. Baik, awak hati-hati. Saya Kirara. Hello semua. Jangan terlalu kasar dengan saya. Kita selesaikannya cepat, Awak jangan cepat terganggu dengan dia. Mulakan penyebaran zarah plastik.
Padang 5, bandar. Sila tetapkan gempla anda. Pertempuran bermula. Gundam Build Strike bersedia. Berlepas. Kirara bersedia untuk berlepas. Gebra Tetra. Yang aslinya, ia akan menjadi Gundam GP04. Ya, awak memang bijak. Siapa yang nak peduli, Say? Dia bergerak laju. Dia bergerak memang laju. Apa? Apa yang dah berlaku ni? Say! Tapi macam mana? Oh, tak mungkin. Bahagian yang digabungkan dah cala. Tapi macam mana? Tak masuk akal langsung. Saya tak benarkan sesiapa pun yang sentuh. Tapi... tidak. Tak mungkin. Ya, awak pun tahu kenapa, Sei? Kirara. Ya, awak, Cik Mihoshi. Ha? Saya dah agak. Itulah dia. Maknanya dia datang jumpa saya sebab dia tahu yang saya pihak lawan. Dan dia salahkan Gunpla saya dengan sengaja. Pertempuran bermula sebelum awak masuk ke medan perang. Sekarang mari lakukan Gebra Tetra. Awak memang tak guna. Ya, betul. Awak tak boleh menang pertempuran dengan cara macam ni. Awak tahu tak perbuatan awak ni memberi penghinaan pada Gunpla? Awak sememangnya baik, Sei. Tapi saya tak berminat dalam Gunpla dan Gundam. Ejen saya putuskan untuk promosi saya sebagai idola Gunpla gaya Akihabara. Jadi saya belajar secara intensif. Saya tengok lebih dari 20 anime yang saya tak faham. Saya hafal nama seperti Zaku dan Goof. Saya menguasai teknik pembinaan model plastik. Kadang-kadang, saya terfikir yang saya ini idola ataupun model. Kemudian, saya terus kerja keras untuk jadikan impian saya satu kenyataan. Impian saya untuk menjadi idola yang terkenal. Tak mungkin. Sebab kalau awak betul-betul tak suka Gunpla, macam mana awak boleh membina Gebra Tetra yang begitu kuat? Macam mana awak boleh cakap saya yang bannernya? Saya ada peminat yang membannernya. Pertukaran bagi setiap gambar saya. Saya akan buat apa sahaja untuk benar pertempuran ni. Bayangkan pendedahan media yang saya dapat. Lebih liputan, lebih terkenal kan? Saya akan jadi penyanyi. Keluarkan album pertama. Pasti ada pentas yang sedang menunggu saya. Saya akan lakukan persembahan besar di arena. Tidak, perisai tu. Maaflah tentang tu. Saya akan ganti balik dengan tiket konsert saya nanti. Tidak. Tepi, Sei. Say! Reggie, slot yang ke-12. Apa? Wah, backpack tu, ia bertukar. Pejuang? Tidak. Atau pendorong? Apa tu? Ya, betul. Tapi jangan beritahu sesiapa yang backpack ni ada gimiknya. Ada gimik? Oh, ya. Awak Kirara kan? Awak tahu, saya tak akan benci orang yang berani mencabar kemungkinan. Saya suka orang yang seperti awak. Tapi masih tak ada alasan untuk kami kalah dalam pertempuran ni. Pertempuran tamat. Tak mungkin. Musnahlah impian saya. Impian Kirara.
Sudahlah. Awak tak perlulah nak rasa kecewa sangat, Seh. Saya tahu. Saya takkan dapat bercerita tentang Gundam lagi dengan dia. Itu saja. Betul ke? Saya ingatkan awak ada perasaan dengan dia. Sudah tentu tidak. Saya dah beritahu yang dia cumalah pelanggan kita. Saya tahu. Kalau saya boleh ajar dia tentang keseronokan membina Gunpla, mungkin dia akan mula sukakannya. Semua usaha saya sia-sia saja. Kita boleh cuba lagi bersama-sama. Dan saya boleh bina Gunpla yang lebih kuat. Tak, saya tak nak tunggu lagi. Buang masa beberapa tahun. Macamlah dia sanggup tunggu. Tahniah pada kamu, Seh dan Reggie. Terima kasih banyak, Encik Ral. Agak sukar juga, tapi kami berjaya. Kamu tahu tak, pejuang hadapi kesukaran hampir setiap hari dan mengatasi segalanya. Hei, Seh. Hei Cina, awak pun datang sini untuk sokong kami juga. Tahniah kamu berdua. Kamu hebat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Cina. Sebenarnya, Seh, Apa? Gunpla yang saya beli hari tu, saya tak tahu macam mana nak membinanya. Boleh tak kalau awak ajar saya nanti? Sudah tentu boleh. Awak boleh datang ke kedai saya sekarang kalau nak. Baiklah. Usaha yang bagus, Seh. Awak dah mengagumkan saya dengan begitu senang. Saya tak boleh buat silap lagi. Tatsuya, Alan, apa awak buat di sini? sekarang dengar cakap saya betul-betul, Tatsuya. Meijin kita sedang sakit. Meijin sakit? Sebab itu saya datang ke sini. Datang untuk ambil awak. Dan untuk buat awak buangkan nama Yuki. Hanya dengan melihat padanya, saya boleh tahu. Ia hebat. Akan datang. Pembina yang terkuat. Hakikatnya, awak masih tak tahu pertempuran Gunpla sebenar.